Apatah lagi alam yang bukan random. Alam yang memang precise. Hang tak boleh salah, hang kena buat betul. Mekanik motor bagi dekat dia pisau bedah. Aku ada ni lah, apa nama? Appendix, hang boleh tolong mekanik potong appendix aku. Dia takkan boleh potong. Macam mana dia nak potong? Tak apa, aku tawakal lah kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi jadi, potong yang betul. Kalau Allah Ta'ala bagi tak jadi, potong yang tak betul. Artinya adalah kebarangkalian yang aku potong hang masih hidup. Hang takkan hidup. Kalau dia potong tu, hang takkan hidup pun. Agama mengajar kita. Usaha, dia ada hasil. Kadang-kadang tak berhasil. Betul. Kadang-kadang dia tidak berhasil kepada satu orang. Tetapi umumnya, nak berjaya, satu kaum itu, dia kena berusaha. Akan ada yang terkorban kerana Allah Ta'ala takdirkan semua ada undang-undang, ada nizam muka bumi ini, ada perkara-perkara yang di luar kebiasaan berlaku. Allah Ta'ala takdirkan. Ada benda di luar kebiasaan. Tapi kalau tak berusaha, orang takkan dapat. Sebab tu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha, kerja kita berusaha. Dan kalau kita tak dapat apa yang kita usahakan itu, Allah takdirkan kita tak dapat apa yang kita usahakan. Dia kena senyum. Walaupun dia tak tunjuk ke orang. Dia kena bergembira kerana itu ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada dia. Cuba kita letakkan diri kita dalam situasi itu. Dalam situasi yang sukar sebagai contoh. Situasi yang kita hilang benda yang kita nak. Ataupun kita dah prepare betul-betul dah. Prepare betul-betul. Tapi tak dapat apa yang kita nak. Di sinilah datang pentingnya apabila tawakal berada di dalam jiwa kita. Artinya kita tak buat salah apa-apa pun. Allah Ta'ala takdirkan pada ketika itu kita tak dapat yang tu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairul lahu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, sangat ajaib urusan orang mukmin. Kerana setiap yang berlaku kepada orang mukmin itu baik untuknya. In asabahu khair, syakar. Datang kepadanya kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa khairul lahu. In asabahu syar, kalau datang kepadanya keburukan, sabar. Dia bersabar. Itu yang terbaik untuknya. Dan tidaklah urusan itu berlaku melainkan kepada mukmin sahajalah. Yang apabila datang kebaikan dia bersyukur, datang keburukan dia sabar. Kan banyak benda di luar. Kadang-kadang benda berlaku di luar kawalan kita. Kita usaha betul dah.